Menteri Dalam Negeri ini pun pernah bersama dengan kami. Dia faham culture kami. Jadi kita tak maulah timbul persepsi begini di masa akan datang. Ini jahat ulu laknat ni. Punya jahat tu. Yang Pendang. Provokasi dia. 366. Ni ulu laknat ni. Kita ni APMM atau Agensi Penguatkuasaan Maritime, wilayah tanggungjawab dia hampir 600,000 kilometer persegi. Bukan saja keupayaan aset kena tingkatkan. Bukan saja kerjasama serantau mesti diperkukuhkan. Tetapi latihan kompetensi anggota APMM juga mestilah dipersiapkan. Dan ada keperluan untuk APMM juga mengasuh atau melatih anggota dia secara latihan komando. Kalau tentera laut dia ada Pascal, tentera udara dia ada komando juga, dipanggil Pascal. Polis pun kita ada komando. APMM, bila dia jaga samudera yang luas ini, ancaman dia penyeludupan senjata, illegal fishing, pencerobohan kapal asing, kemudiannya dadah, lanun, segala macam lah ya. Jadi keupayaan ini mesti ditingkatkan. Maka agensi ini turut membangunkan satu modul. Belum saya di sini lagi. Paguh pernah ada di sini, Larut pernah ada di sini, Sembrong pernah ada di sini, Bagan Datuk pernah ada di sini. Itulah modul yang saya tak pindah. Koma, titik, satu pun saya tak pindah. Itu kita biarkan kepada APMM untuk olah dan bangunkan. Pada hari itu, mereka sedang melakukan latihan dipanggil survival, evasion, resistance and escape. Ada elemen mereka kena mengelak. Mengelak pada siapa? Mengelak pada jurulatih. Ya. Kalau kena tangkap, fail lah. Tak boleh jadi komando lah. Ataupun ada elemen penyamaran. Mereka kena menyamar. Jadi latihan ini mereka bagi tahu polis. Daripada 16 September hingga 22 September mereka bagi tahu polis. IPK semua daerah. Mereka mula di Kuala Berang. Kemudian mereka berhenti di terminal bas, di pasar, macam-macam lah ya. Dan termasuk masjid lah. Kalau program itu modulnya ada elemen penyamaran, dia tak boleh hebah lah. Dia tak boleh bagi tahu RTM ke TV3, sidang media pun tak boleh. Kalau dia bagi tahu, maka tak tercapai lah tujuan latihan itu. Bila sampai di masjid itu pada 19 hari bulan, mereka masuk untuk singgah sembahyang asar lah. Sebab itu kalau kita tengok CCTV itu, mereka lepas itu macam lari-lari ya, untuk segera pergi ke motorkar. Tujuan dia nak mengelak daripada dikesan oleh jurulatih lah. Jadi sepintah lalu nampak macam curiga lah. Tapi nak kata serbuan dan serangan, yang itu tidaklah. Itu tidak sama sekali. Karena itu, kita tak nafikan, ia mengundang satu reaksi daripada pihak masjid. Saya ucap terima kasih pengurusinya, ikut jalur betul. Dia buat laporan polis. Dan pihak polis kemudiannya berjumpa. Bukan saja dengan pejabat Adun Batu Buruk, tetapi juga dengan pejabat Ahli Parlimen Marang. Kita terangkan bahawa ini adalah satu latihan dan Alhamdulillah baik Adun Batu Buruk ataupun Ahli Parlimen Marang yang kita polis berurusan dengan kaki tangan pejabatnya, mereka menerima bahawa itu adalah satu kursus yang ada keperluan dan kewajarannya. Perkara itu tak dibawa dan tak diolah sehingga memberi gambaran seolah-olah satu serbuan, satu serangan. Kemudian sampai pula bila dengar itu sangat emotif nadanya. Apakah ini satu percubaan latihan untuk membunuh watak-watak tertentu? Dia jadi macam tu. Tak perlulah kita nampak sampai exaggerate, sampai berlebihan. Okay. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang tuntas, yang jelas. Berbanding dengan sebelum ini ada sedikit kekeliruan ataupun mungkin tujuan-tujuan strategik tak boleh dedahkan secara ini. Saya faham sangat. Untuk mengelakkan daripada kekeliruan dan juga salah faham antara saya dan juga Yang Berhormat Menteri, berdasarkan kepada handset ni, persoalan ini saya mulakan dengan saya ingin bertanya
kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, apakah Standard Operating Procedure atau SOP apabila satu-satu jabatan kerajaan penguatkuasaan khususnya di bawah KDN mengadakan latihan atau apa-apa exercise bagi satu-satu badan itu? Very clear. Tidak ada apa-apa yang tidak baik. Bagi saya, apabila saya turun ke bawah, rakyat, saya sebagai Ketua Agung Parti pula, Marang itu adalah tempat presiden kita di situ. Jadi diminta saya untuk mengungkapkan persoalan ini kerana tempat itu sendiri merupakan tempat yang dalam keadaan-keadaan tertentu agak sensitif untuk mengadakan apa-apa perkara. Kami meminta supaya lain kali perkara-perkara ini kita boleh elakkan. Ada masalah, kira selesai. Dan deal. Yang Berhormat Menteri, tak ada masalah kita dua. Menteri, boleh sikit Menteri? Hulu Langat. Ya, sila. Saya kira Kota Baru maksudnya dia menyesal lah tentang kenyataannya dikeluarkan dulu. Sebab yang pertamanya kenyataannya dia fitnah pegawai dan juga kaki tangan kerajaan yang ada. APMM tu disebut. Masuk pakai kasut lah, pakai selipar lah, nak memberontak lah maksudnya. Dan kenyataannya sangat bahaya lagi. Dia kata kalau dia bawa pistol 36.6. bagi saya cakap dulu. Kalau dia bawa pistol, dia akan tembak. Kemudian kenyataan daripada pedang. Ini yang sangat jahat, sangat biadab. Maksudnya ada usaha untuk membunuh Presiden PAS. Kalau begitu saya nak minta kepada ahli Parlimen Kota Baru dan juga pedang, kalau boleh mohon maaf. Mohon maaf kepada Tok Guru Presiden PAS, mohon maaf kepada APMM, mohon maaf kepada Menteri, mohon maaf kepada KDN dan juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Sebab buat fitnah buat pegawai dan juga kaki tangan kerajaan yang terdapat dalam negara kita ini. Kalau dah menyesal, kami boleh terima. Mohon maaf sangat-sangat kepada APMM. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak move on. Tak apalah, sifat manusia ni ada khilaf. Kadang-kadang saya pun ada pandang. Ini peraturan Dewan 36.6. Peraturan 36 apa Yang Berhormat? Iyalah. Bacalah. Niat-niat jahat. Baca lah Yang Berhormat. Yang Berhormat bacakan, Yang Berhormat baca kat saya. So, seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. 36.6. Benda kita tengah bincang dan kita tengok Menteri Dalam Negeri dengan Kota Baru dah ada gentleman selesai. Dia timbulkan provokasi lagi. Yang Berhormat pendang, sekejap. Dia sangka jahat. Tak, kita nak selesai benda ni dengan elok. Yang Berhormat pendang. Kita persepsi sebab untuk makluman Datuk Speaker, Menteri Dalam Negeri ni pun pernah bersama dengan kami. Dia faham culture kami. Jadi kita tak maulah timbul persepsi begini di masa akan datang. Ini jahat lu laknat ni. Punya jahat tu. Yang pendang. Provokasi dia. 36.6. Ni ulu laknat ni. Saya kan dah tegur tadi Yang Berhormat kepada Hulu Langat. Saya anggap perkara tu dah selesai. Hulu Langat. Hulu Langat. Nama tempat saya tu Hulu Langat. Nanti orang Hulu Langat marah nanti. Yang Berhormat. Saya masih sayang lagi dengan Tok Guru Presiden Najadi tu tau. Yang Berhormat. Tak pernah kita nak keluarkan kenyataan untuk bunuh Tok Guru Presiden tu. Walaupun saya dah keluar daripada PAS, tapi hormat kasih sayang saya pada Tok Guru Presiden tu masih ada lagi. Masih menebal lagi. Saya salute Datuk Yang Bertua atas ketenangan dan itu membantu meredakan sedikit. Tapi saya lapang, saya ucap terima kasih banyak Kota Baru. Kita move on. Asal kita boleh memahami bahawa faktanya begitu. Okay, tapi hebatlah Menteri ini. Kita baru dapat terima. Menteri, kami salute lah dengan Menteri. Jiwa besar lah Menteri ini. Hebatlah Menteri ini. Alhamdulillah. Inilah dia kerajaan Madani. Hebatnya kerajaan Madani. Bukan macam sebelah sana tu. Cakap fitnah saja.